Dewan Sekolah huru-hara ketika bacaan doa. Itu antara detik yang sampai sekarang masih menghantui fikiran guru-guru di SK Sungai Kapar Indah, Kelang selepas Muhammad Fahim Darwish Yusma Fendi tiba-tiba rebah ketika bacaan doa di sekolah. Tak ada siapa sangka pagi Jumaat itu akan menjadi hari terakhir Fahim berada di sekolah. Lebih memilukan, murid lelaki berusia 12 tahun itu sebenarnya masih belum pulih daripada kehilangan terbesar dalam hidupnya. Di sekolah, Fahim bukan murid yang menonjol dengan kenakalan atau masalah disiplin. Nama dia dikenali sebab perangainya yang terlalu baik. Guru-guru mengenali Fahim sebagai murid yang lembut, menjaga tutur kata dan mudah mendengar arahan. Dia bukan jenis murid yang suka melawan atau mencari perhatian. Kalau cikgu bercakap, Fahim akan dengar. Kalau diberi tugas, dia buat. Dalam kalangan rakan-rakan pula, dia dikenali sebagai budak yang tenang dan tak banyak kerenah. Ramai menyifatkannya sebagai budak yang sangat baik, sopan, sentiasa hormat guru dan orang tua, menjaga solat serta puasa sejak kecil. Fahim juga sangat aktif dalam pengakap sekolah. Seorang gurunya mendedahkan sejak darjah 4 lagi, Fahim berada di bawah bimbingannya kerana menjadi ahli pengakap yang aktif. Malah pihak sekolah sebenarnya sedang membuat persiapan untuk menjadikan Fahim sebagai calon rambu pengakap pada Julai nanti. Dalam dunia pengakap, pencalonan itu bukan sesuatu yang diberi kepada semua pelajar. Ia biasanya diberikan kepada murid yang menunjukkan disiplin baik, komitmen tinggi dan sikap kepimpinan. Itu menunjukkan Fahim bukan sekadar budak biasa di mata guru-gurunya, tapi di sebalik sifat baik dan kehidupan sekolahnya yang kelihatan normal, Fahim sebenarnya sedang hidup dalam kehilangan yang sangat besar. Pada 2 September tahun lalu, ibunya, Allahyarham Siti Aisyah Cik Hassan, meninggal dunia selepas mengalami masalah kesihatan. Menurut individu rapat keluarga, arwah ibunya sudah lama sakit dan pernah menjalani pelbagai rawatan. Menambah pendapatan keluarga dengan berniaga atas talian sebelum diuji dengan masalah kesihatan. Keadaannya dikatakan semakin merosot sehingga perlu menggunakan kerusi roda dan berubat ke merata tempat sebelum akhirnya meninggal dunia. Pemergian Siti Aisyah memberi tamparan hebat kepada keluarga kecil itu kerana Fahim merupakan anak tunggal yang sangat ditunggu-tunggu. Difahamkan ibu bapanya mengambil masa bertahun-tahun untuk mendapatkan zuriat sebelum dikurniakan Fahim. Sebab itu arwah ibunya terlalu sayangkan dia. Antara ungkapan yang sering disebut oleh arwah ialah Fahim anak soleh mami. Selepas ibunya meninggal dunia, hidup Fahim berubah sepenuhnya. Rumah yang dulu ada suara seorang ibu tiba-tiba jadi sunyi. Dia hanya tinggal bersama bapanya yang merupakan anggota polis berpangkat korporal yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang Utara. Orang sekeliling dapat nampak perubahan pada Fahim selepas kehilangan ibunya. Walaupun dia masih datang sekolah seperti biasa dan tetap tersenyum di depan orang lain, ramai percaya dia sebenarnya memendam rindu yang sangat dalam terhadap arwah ibunya. Ada kenalan rapat keluarga yang mendakwa Fahim sangat rapat dengan ibunya sejak kecil. Apa saja dia akan cari mami. Disebabkan itu, ramai yang percaya kehilangan tersebut meninggalkan luka yang belum sempat sembuh dalam diri budak itu. Malah ada yang berkata setiap kali sekolah mengadakan bacaan Yasin pada hari Jumaat, Fahim mungkin antara murid yang paling bersungguh-sungguh berdoa. Masuk minggu terakhir sebelum kejadian, keadaan kesihatan Fahim mula menjadi perhatian. Dia beberapa hari tidak hadir ke sekolah kerana cuti sakit. Setahu gurunya, Fahim mengalami masalah gastrik. Namun menurut laporan polis, sekitar 2 minggu sebelum meninggal dunia, Fahim pernah mengadu sakit dada dan dibawa oleh bapanya mendapatkan rawatan di klinik. Ketua Polis Daerah Kelang Utara S. Vijaya Rao berkata hasil pemeriksaan ketika itu mendapati mangsa berada dalam keadaan sihat. Pada pagi Jumaat 9 Mei 2026, Fahim datang ke sekolah seperti biasa. Hari itu, sekolah mengadakan bacaan Yasin mingguan yang dihadiri murid-murid dan guru di Dewan Sekolah. Suasana pagi berjalan seperti rutin biasa setiap Jumaat. Murid duduk bersama-sama membaca surah Yasin sebelum meneruskan sesi doa. Fahim berada bersama rakan-rakannya dan tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara. Menurut individu yang berada di lokasi, beberapa minit sebelum rebah, Fahim sempat mengadu dia terlalu penat dan tekaknya terasa sangat kering. Keadaan itu berlaku ketika semua orang sedang membaca doa selepas Yasin. Pada mulanya mungkin ramai menyangka Fahim cuma tidak sihat biasa, tetapi dalam sekelip mata, tubuh budak itu terus jatuh rebah dan dia tidak lagi memberi sebarang tindak balas. Suasana dewan bertukar panik. Fahim kemudian dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang untuk rawatan lanjut. Namun
usaha menyelamatkannya tidak berjaya. Dia disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Berita itu tersebar dengan cepat dan terus mengejutkan seluruh warga sekolah serta penduduk sekitar kapar. Salah seorang guru yang rapat dengan Fahim mengakui dirinya sangat terkesan kerana menjadi antara individu terakhir bersama Fahim sebelum dia rebah. Guru itu mengenali Fahim sejak bertahun-tahun melalui aktiviti pengakap sekolah. Disebabkan itu, kehilangan tersebut bukan sekadar kehilangan seorang murid tetapi seperti kehilangan anak sendiri. Polis mengesahkan hasil bedah siasat awal tidak menemui unsur jenayah dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Punca sebenar kematian masih menunggu laporan penuh makmal. Walaupun begitu, ramai masih sukar menerima bagaimana seorang budak yang kelihatan normal pada pagi itu boleh pergi secara tiba-tiba beberapa minit kemudian. Tetapi bahagian paling menyedihkan dalam kisah ini adalah keadaan bapanya selepas kehilangan Fahim. Menurut saksi, bapanya menangis teresak-esak di surau. Bayangkan seorang lelaki yang baru beberapa bulan kehilangan isteri kini terpaksa menerima hakikat anak tunggalnya pula pergi buat selama-lamanya. Dalam rumah itu, Fahimlah satu-satu peneman yang tinggal selepas pemergian isterinya. Kini semuanya hilang sekelip mata. Kisah Fahim kemudian menjadi tular di media sosial. Ramai netizen tersentuh bukan hanya kerana cara dia pergi tetapi kerana jalan hidup yang dilalui budak itu sebelum meninggal dunia. Seorang anak tunggal yang terlalu sayangkan ibunya kehilangan ibu ketika usia masih muda, kemudian pergi secara mengejut ketika bacaan Yasin hari Jumaat di sekolah. Ada yang menganggap pemergiannya seperti jawapan kepada kerinduan yang terlalu lama dipendam. Walaupun tiada siapa tahu isi doa Fahim setiap kali menadah tangan selepas Yasin, ramai percaya antara perkara yang paling dia rindukan adalah untuk bertemu semula dengan mami yang dipanggilnya sejak kecil. Kini nama Muhammad Fahim Darwish Yusmafendi bukan sekadar menjadi berita kematian seorang murid sekolah tetapi kisah tentang seorang anak kecil yang pergi membawa rindu yang terlalu besar dalam hidupnya. Takziah diucapkan kepada Korporal Yusmafendi atas kehilangan insan yang disayangi. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Fahim Darwish dan Allahyarham ibunya Siti Aisyah Cik Hasan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.